Bila bisnes dah tersepit, jangan cari modal dulu. Cari Tuhan dulu. Anda dah cuba semua dah. Marketing dah cuba, promosi dah cuba, live, tekan ads. Tapi pernah tak anda bangun malam, sujud, minta pada pemilik rezeki? Kadang-kadang masalah bisnes bukan sebab strategi tak jadi, tapi sebab jiwa anda terlalu jauh dari Dia yang bagi rezeki. Saya pernah tengok ramai usahawan buat semua benda dengan betul. Ada produk yang power, ada sistem yang canggih, ada tim yang hebat, ilmu marketing yang mantap, semua ada. Tapi tetap tepu, tetap sempit, tetap rasa berat. Sampai satu tahap, duit makin habis, sale makin perlahan, keyakinan mula nipis dan goyang. Saya nak tanya jujur lah, dah berapa lama anda tak berdoa dengan bersungguh-sungguh? Dah berapa lama anda tak bangun tahajud minta Allah tolong bisnes kita? Dah berapa lama anda rasa kejayaan datang dari tangan sendiri, bukan dari langit? Bila bisnes tersepit, anda kena buat dua benda ni. Satu, reset balik hubungan dengan Allah. Bangun malam walaupun 2 rakaat. Baca surah Al-Waqi'ah dan Al-Mulk setiap malam. Zikir Ya Razak, Ya Fattah 100 kali setiap pagi selepas subuh. Jangan tinggal solat awal waktu. Bukan jangan tinggal solat, tapi jangan tinggal solat awal waktu. Bisnes kita lemah sebab kita tak jaga meeting yang paling penting setiap hari. Ingat meeting dengan staff je ke? Dengan klien je ke? Kedua, terus bertindak di bumi tapi berharap pada langit. Ikhtiar tetap kena jalan, usaha tetap kena keras. Tapi kali ini, jiwa kita bersandar 100% pada Tuhan. Bukan pada formula dan juga usaha kita. Rezeki bukan benda yang anda harus kejar. Rezeki ni benda yang anda harus jemput. Dengan usaha, dengan doa dan dengan tawakal yang betul. Tawakal yang betul. Kalau anda tengah rasa tersepit, saya nak anda ingat satu benda. Allah tak pernah tutup jalan untuk orang yang sungguh-sungguh cari Dia. Follow saya setiap hari, bukan sekadar untuk tip bisnes, tapi untuk kekuatan dalaman yang sebenar. Dan kalau anda ada kawan-kawan bisnes yang tengah tenat, tapi dah putus harapan, share post ini. Kadang satu zikir boleh ubah satu hidup. Esok saya nak share, reset target. Fokus kecil dulu, jangan kejar juta lagi.